Baik cikgu, saya akan jaga kunci ni dengan sepenuh hati. Baik, Dengan Dor betul-betul Ali. jaga kunci. Baiklah, aku tak tahu. Korang ni jaga kunci je kot. Kunci ni macam dah penting sangat aku nak bawa. Tinggallah atas meja. Gerak dulu lah. Ali, mana ni kunci Mak Mai? Kelas sebelah nak guna ni. Entahlah. Aku letak atas meja tadi. Aku ingatkan tak penting sangat. Tu yang aku tak bawa. Itu kan amanah dari cikgu. Aku gerak pergi cari dulu lah kuncinya. Tak jadi ni. Mana aku simpan tadi? Alamak. Oi. Ali, mana kunci Mak Mal? Cikgu Zaid cari. Nak guna kelas tu. Maaf cikgu. Saya cuba jaga amanah ni. Aduh. Macam mana boleh jadi macam tu? Itu amanah saya. Walaupun kecil, amanah tetap tanggungjawab kita. Maafkan saya cikgu.